Assalamualaikum dari Berita Matahari. Bila kita mau bagi tahu di Terengganu telah mengkhianati dengan laut-laut sungai telah dibanjir dan diteruki dengan ramai orang 26 orang telah meninggal dunia. Lepas itu, kita mau bagi tahu di Terengganu banyak penyu-penyu yang telah dimati kerana anak-anak penyunya selamat tapi orang ibunya tidak selamat. Sekali dia kena makan dengan harimau. Kita tengokkan ni daripada Langkawi dulu, okey? Itu masalah ni daripada berita utama dengan cakap dengan orang yang telah disakiti. Macam mana? Aku kencing dalam kencing. Aduh, saya dulu macam masalah sarang. Okey. Langkawi banjir sangat. Waktu dia kencing. Kencing kat dalam laut tu. Betul. Waktu dia kencing dalam luar. Waktu dia gerak. Ya, sihat. Dan itu, dan kita tengok pasal Terengganu pasal penyu-penyu. Dah lah. Okey, tanya ke? Dia berak kencing. Lepas tu, dia kencing dalam perut. Lepas tu Yofi tu mati. Lepas tu, pada tu bunyi sakit. Terima kasih. Dan telah sekali kita bagi tahu itu di KL telah banjir kerana hujan lebat di sana. Kita bagi tahu daripada Datuk Tun Abdul Razak. Ya Allah, Datuk Abdul Razak. Aku kencing dalam perut. Lepas tu dia gerak dalam surah. Lepas tu Jofi tu pernah masih je. Lepas tu dia makan. Lepas tu dia berak kencing. Lepas tu dia berak kencing. Okey, yang terakhir sekali. Di Sabah ya. Di Sabah telah roboh bukit dan rumah-rumah semua. Dan kita mau bagi tahu Datuk Tun Mahathir dan Datuk Tun Sheena. Datuk Mahathir. Aku kencing dalam kencing dalam. Okey, terima kasih. Berak. Dolphin tu pernah mati. Lepas tu monyet tu kena makan dengan harimau. Dan kita bagi tahu Datuk China. Sangat. Asyik sangat. Okey, terima kasih Datuk-Datuk dan selamat malam. Kita berjumpa lagi di Berita Matahari.